Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2025 kertas 2, bahagian A. Dalam video ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari Negeri Johor set 1. Lihat soalan pertama. Dalam rajah 1, JHIJKL ialah sebuah poligon sekata. A1 Roman. Namakan poligon sekata JHIJKL. Kita lihat pada rajah. Poligon ini ada 6 sisi. Jadi namanya adalah hexagon. Selanjutnya soalan 1A2 Roman. Lukis satu perpenjuru dalam rajah 1 pada ruang jawapan. Kata kunci di sini adalah perpenjuru. Perpenjuru itu adalah garis yang menghubungkan di antara dua bucu. Jadi kita boleh lukis mana-mana perpenjuru yang ada di sini. Sebagai contoh, perpenjurunya adalah antara bucu I dan bucu L. Ataupun kita boleh juga sambung I ke K, I ke G, ataupun H ke K dan sebagainya. Selanjutnya soalan 1B. Hitung sudut peluaran berdasarkan rajah 1. Kata kunci di sini adalah sudut peluaran. Sudut peluaran bagi semua jenis poligon adalah 360 darjah. Jadi di sini adalah hexagon sekata, jadi semua sudut peluarannya adalah sama saiz. Jadi untuk mendapatkan nilai sudut peluaran, kita akan ambil 360 darjah dan dibahagikan dengan jumlah bucu ataupun jumlah sisi. Jadi di sini 360 kita bahagikan dengan 6 dan kita akan dapat 60 darjah. Ini kalau nak lihat sudut peluarannya adalah seperti di sini. Ini ada 60, ini 60. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan 1A1 Roman 1 markah. Soalan A2 Roman 1 markah dan soalan 1B 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan nombor 1. Seterusnya soalan nombor 2. Rajah 2 pada ruang jawapan menunjukkan graf fungsi Y sama dengan X kuasa 3 tolak 3X kuasa 2 tolak 1. A. Pada rajah 2 di ruang jawapan, lukis satu garis lurus Y sama dengan negatif 5 sehingga bertemu graf fungsi Y sama dengan X kuasa 3 tolak 3X kuasa 2 tolak 1. Kita tengok sini negatif 5, jadi kita akan buat satu garis melintang yang memintas pada Y sama dengan negatif 5. Selanjutnya untuk soalan 2B. Tentukan koordinat dua titik persilangan di antara graf bagi fungsi Y sama dengan X kuasa 3 tolak 3X kuasa 2 tolak 1 dan garis lurus Y sama dengan negatif 5. Jadi di sini kita dapati terdapat dua titik persilangan di antara graf dan juga garis lurus tersebut. Jadi salah satunya berada di sini dan satu lagi di sini. Jadi untuk titik yang pertama, koordinatnya di sini adalah negatif 1, negatif 5. Kemudian untuk yang kedua, koordinatnya adalah 2, negatif 5. Dan seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 2A, kita lukis garis lurus 1 markah. Seterusnya untuk soalan 2B, dan nyatakan koordinat bagi dua titik persilangan, kita dapat 1 markah masing-masing. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan nombor 2. Seterusnya soalan nombor 3A. Lakar graf fungsi kuadratik bagi Y sama dengan X kuasa 2 tambah 16. Jadi kita akan lukis graf kuadratik. Pertama sekali kita kena tahu dulu bentuk. Jadi bentuknya berdasarkan kepada nilai A. Jadi nilai A-nya di sini adalah 1. Kemudian B di sini adalah sifar. Kemudian C adalah 16. Jadi A sama dengan positif, jadi dia bentuk senyum. Kemudian B sama dengan sifar. B ini dia menentukan paksi simetri graf tersebut. Jadi bila B sama dengan sifar, jadi paksi simetrinya adalah pada paksi Y. Kemudian untuk C. C adalah pintasan paksi Y. Jadi dia akan pintas pada Y sama dengan 16. Jadi kita lihat pada ruang jawapan diberi kepada kita paksi X dan juga paksi Y. Jadi kita labelkan pintasan Y di sini adalah 16. Kemudian graf kita berbentuk U, berbentuk senyum, dan paksi simetrinya adalah paksi Y. Jadi kita buat macam ni. Jawapan kita untuk soalan 3A. Selanjutnya untuk soalan 3B.
Rajah 3 menunjukkan sebuah padang yang berbentuk segi empat tepat. Diberi luas padang tersebut ialah 1020 meter persegi. Cari panjang bagi padang tersebut. Okey, di sini panjangnya adalah X tambah 4, lebarnya adalah X. Dan diberi kepada kita luas 1020. Jadi kita akan ambil panjang darab lebar sama dengan 1020, iaitu X darabkan dengan X tambah 4 sama dengan 1020. Kemudian kita kembangkan, kita akan dapat X kuasa 2 tambah 4X tolak 1020. Kita tukar kepada bentuk arm persamaan kuadratik, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar. Kemudian kita akan faktorkan. Untuk pemfaktoran, kita boleh terus menggunakan kalkulator. Kita tekan menu, kita tekan A, kemudian kita tekan 2, dan degree kita tekan 2. Kemudian kita masukkan nilai A, kita adalah 1 sama dengan, kemudian nilai B adalah 4 sama dengan, dan nilai C negatif 1020 sama dengan. Dan kita tekan sama dengan, kita dapat X yang pertama bernilai 30. Dan kita tekan sekali lagi sama dengan, kita akan dapat X yang kedua sama dengan negatif 34. Seterusnya kita masukkan nilai ini di dalam kurungan. Itu X tolak 30, X tambah 34. Jadi X di sini mewakili lebar, jadi kita akan ambil nilai yang positif, iaitu X sama dengan 30. Jadi soalan bertanyakan panjang. Panjang adalah X tambah 4. Jadi 30 tambah 4. Kita dapat jawapan akhir kita adalah 34. Seterusnya dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 3A, kita melakar graf fungsi kuadratik, kita akan dapat 2 markah. Kemudian untuk soalan 3B, kita samakan dengan 1020, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita menggunakan kaedah pemfaktoran 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan nombor 3. Seterusnya soalan nombor 4A. Lengkapkan pernyataan berikut dengan pengkuantiti sebilangan atau semua untuk membentuk pernyataan benar. Nombor perdana adalah nombor ganjil. Jadi kalau kita perhatikan, bukan semua nombor perdana ganjil, sebab kita ada satu nombor perdana yang genap, itu nombor 2. Jadi untuk menjadikan pernyataan ini benar, kita akan gunakan perkataan sebilangan. Seterusnya soalan nombor 4B. Tentukan nilai kebenaran pernyataan majmuk yang berikut. 9 ialah faktor bagi 18 dan 99 ialah nombor ganjil. Jadi kita perhatikan untuk pernyataan yang pertama di sini adalah 9 faktor bagi 18. Ini adalah benar. Kemudian 99 ialah nombor ganjil, juga adalah benar. Jadi benar dan benar, hasilnya akan jadi benar. Seterusnya soalan nombor 4C. Tulis akas bagi kontrapositif yang berikut. Okay, di sini diberi kepada kita adalah kontrapositif. Jika 12 tidak boleh dibagi tepat dengan 2, maka 12 ialah bukan nombor genap. Jadi untuk kontrapositif, antijadiannya adalah penafian Q. Kemudian akibatnya adalah penafian P. Jadi kita akan tulis akas. Jadi untuk akas, kita akan ambil jika Q maka P. Jadi di sini kita akan buang balik penafian tersebut. Jadi penafian di sini dia menggunakan perkataan tidak dan dia menggunakan perkataan bukan. Jadi jawapan kita untuk akas ialah jika 12 boleh dibagi tepat dengan 2, maka 12 ialah nombor genap. Seterusnya soalan nombor 4D. Tentukan kekuatan hujah induktif yang berikut. Kita lihat untuk premis 1, 36 ialah gandaan 4. Ini adalah benar. Premis 2, 24 ialah gandaan 4, juga benar. Kesimpulan, semua gandaan 4 ialah nombor genap. Jadi semua nombor 4 nombor genap itu adalah benar juga. Jadi semua benar, premis dan juga kesimpulan. Jadi kekuatan hujah ini adalah kuat. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 4A 1 markah, B 1 markah, C 1 markah dan D 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 4.
Seterusnya soalan nombor 5. Nurin menjual biskut keju dan biskut coklat di sebuah pasar malam. Pada hari pertama, Nurin mendapat RM222 dengan menjual 6 balang biskut keju dan 7 balang biskut coklat. Pada hari kedua, Nurin mendapat RM16 lebih daripada hari pertama dengan menjual sejumlah 7 balang biskut keju dan 7 balang biskut coklat. Menggunakan kaedah matriks. Hitung harga sebalang biskut keju dan sebalang biskut coklat. Pertama sekali, kita akan tulis persamaan linear kita terlebih dahulu. Dilihat untuk hari pertama, dia jual 6 balang biskut keju dan 7 balang biskut coklat. Jadi untuk keju, kita akan wakilkan sebagai X dan coklat sebagai Y. Jadi kita akan tulis 6X tambah dengan 7Y sama dengan RM222. Kemudian untuk hari yang kedua, dia jual 7X tambah dengan 7Y. Jadi pendapatannya tambah lagi RM16, dia jadi RM238. Seterusnya kita akan susun dalam bentuk matriks 6777. Darabkan dengan XY sama dengan 222 dan 238. Kemudian untuk mendapatkan X dan juga Y, kita akan songsangkan matriks 2 darab 2 kita. Itu 1 per dengan A. A adalah 6 darab dengan D 7. Tolak dengan B 7 darab dengan C 7. Kemudian A dengan D bertukar tempat, 7 di atas, 6 di bawah. Kemudian untuk nilai B, kita akan letak tanda negatif, jadi negatif 7. C juga letak tanda negatif, jadi negatif 7. Kemudian kita darabkan dengan 2, 2, 2 dan 2, 3, 8. Seterusnya untuk mendapatkan nilai X dan juga nilai Y, kita akan terus menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita tekan menu, kemudian kita tekan A dan kita tekan 1 untuk simultaneous equation dan kita tekan 2 untuk unknown. Kita akan masukkan nilai kita yang pertama itu pada persamaan pertama, itu 6 sama dengan 7 sama dengan 222 sama dengan. Kemudian untuk persamaan yang kedua, kita masukkan 7 sama dengan 7 sama dengan dan 238 sama dengan. Kemudian untuk jawapan, kita tekan sama dengan, kita dapat X sama dengan 16. Kemudian kita tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat Y sama dengan 18. Seterusnya dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 5, kita tulis persamaan linear, kita dapat 1 markah. Seterusnya kita tukar kepada bentuk matriks 1 markah. Kita menggunakan matriks songsang 1 markah dan jawapan akhir masing-masing 1 markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan nombor 5. Seterusnya kita lihat soalan nombor 6. Pejah 4 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan 2 bas persiaran di antara Pasir Gudang ke Melaka bagi jarak sejauh 200 km. Kedua-dua bas itu melalui jalan yang sama pada masa yang sama. Graf KL menunjukkan perjalanan bas A dari Pasir Gudang ke Melaka, manakala graf OMNP menunjukkan perjalanan bas B dari Melaka ke Pasir Gudang. Soalan A. Hitung tempoh masa dalam minit bas B itu berhenti. Kita tengok untuk graf bas B iaitu graf OMNP dan KL adalah graf bas A. Jadi untuk bas B itu berhenti, kita akan tengok pada graf yang mendatar di sini. Jaraknya, masanya dari 1 jam sehingga 1.5 jam. Jadi kita tolak, kita akan dapat 0.5 jam. Kita tukar kepada minit, kita akan dapat 30 minit. Seterusnya soalan B. Hitung beza laju purata dalam kilometer per jam bagi kedua-dua bas tersebut. Kata kunci di sini adalah laju purata. Jadi untuk makan laju, kita akan ambil jarak bahagi dengan masa. Kita tengok untuk bas A, jaraknya adalah 200, masanya 2.5. Untuk bas B, jaraknya 200, masanya adalah 3 jam. Jadi kita akan ambil 200 per dengan 2.5, tolak dengan 200 per dengan 3. Dan kita akan dapat 13.33. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk pecahan tak wajar 40/3 ataupun dalam bentuk nombor bercampur 13/1/3. Seterusnya dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 6A,
terdapat 1 markah. Kemudian untuk soalan 6B, langkah pengiraan, kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 6. Seterusnya soalan nombor 7A. Nyatakan satu jenis insurans am. Jadi kata kunci di sini adalah insurans am. Jadi insurans am ini terdiri daripada insurans motor, insurans kebakaran, insurans perubatan dan kesihatan ataupun insurans perjalanan. Jadi kita boleh pilih mana-mana satu daripada jawapan tersebut. Di sini cikgu akan tulis insurans motor. Seterusnya untuk soalan 7B. Rizwan menetap di Sandakan. Dia ingin membeli satu polisi insurans motor dan berikut adalah maklumat kenderaan yang ingin diinsurankan. Jumlah yang ingin diinsurans adalah 85,000, kapasiti enjin 2,495cc dan NCD 45%. Hitung premium kasar bagi polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian kenderaan tersebut jika premium asas polisi komprehensifnya ialah RM1,971.70. Jadi kata kunci di sini adalah polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Jadi untuk mengira polisi ini, nilainya adalah 75% daripada polisi asas untuk polisi komprehensif. Jadi di sini diberi kepada kita polisi komprehensif. Jadi kita akan ambil 75% darabkan dengan polisi komprehensif ini. Jadi kita akan ambil 75% darabkan dengan RM1,971.70 dan kita akan dapat RM1,478.78. Kemudian dia ada NCD 45%. Apabila NCD 45, yang perlu dibayar adalah 55%. Jadi kita akan terus darab dengan jumlah yang perlu dibayar, iaitu 55%. Dan kita akan dapat RM813.33. Kalau seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah, untuk soalan 7A terdapat 1 markah. Kemudian untuk soalan 7B, langkah pengiraan, kita akan dapat 2, jawapan 1. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 7. Seterusnya soalan nombor 8. Pada satu bulan tertentu, Kaisarah menerima pendapatan aktif sebanyak RM1,200 dan pendapatan pasif sebanyak RM360. Perbelanjaan Kaisarah pada bulan tersebut seperti jadual 1. Soalan A. Nyatakan satu pendapatan aktif yang mungkin bagi Kaisarah. Jadi kata kunci di sini adalah pendapatan aktif. Jadi pendapatan aktif ni selalunya terdiri daripada pendapatan bulanan, iaitu gaji bulanan ataupun pendapatan yang diperoleh daripada kerja separuh masa. Jadi kita boleh pilih mana-mana jawapan yang sesuai. Jadi kita tulis di sini adalah gaji bulanan. Baiklah, selanjutnya terlihat soalan 8B. Hitung aliran tunai Kaisarah dan tentukan jenis aliran tunai itu. Jadi kata kunci di sini adalah aliran tunai. Kemudian jenis aliran tunai tersebut. Jadi untuk mendapatkan aliran tunai, kita akan ambil semua jenis pendapatan tolak dengan semua jenis perbelanjaan. Jadi untuk pendapatan aktifnya adalah RM1,200 tambah dengan pendapatan pasifnya RM360. Kemudian tolak dengan semua perbelanjaan, kita akan tambah semua perbelanjaan terdiri daripada 450 dan juga 500, kemudian 250 dan juga 380. Dan kita akan dapat negatif 20. Jadi aliran tunainya adalah aliran tunai negatif. Kalau seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah, untuk soalan nombor 8A 1 markah. Kemudian untuk soalan 8B, langkah pengiraan 1 markah, terdapat jumlah aliran tunainya 1 markah, kemudian jawapan akhir aliran tunai negatif 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 8. Lalu seterusnya soalan nombor 9A. Pelajar 5 menunjukkan graf fungsi y sama dengan 2 cos 2x bagi x di antara 0 darjah sehingga 360 darjah. 1 Roman. Nyatakan nilai amplitude graf tersebut. Kata kunci di sini adalah amplitude. Jadi untuk nilai amplitude, kita akan ambil nilai maksimum tolak dengan nilai minimum dan bahagi dengan 2. Nilai maksimum adalah 2,
Nilai minimum adalah negatif 2. Jadi 2 tolak negatif 2 bahagi dengan 2. Kita akan dapat 2. Seterusnya soalan 2 Roman. Hitung nilai tempoh bagi fungsi tersebut. Jadi kata kunci di sini adalah tempoh. Tempoh ini adalah satu kitaran lengkap bagi graf tersebut. Jadi ini adalah graf cos. Kalau satu kitaran lengkap, dia akan jadi macam ni. Ini adalah satu kitaran lengkap. Dan dia berakhir pada 180 darjah. Jadi tempohnya adalah 180 darjah. Seterusnya soalan 9B. Raja 6 menunjukkan sebatang kayu dengan panjang 12 meter disandar pada dinding tegak. Jarak mengufuk dari dinding ke kayu ialah 7 meter. Hitung nilai sudut theta. Jadi theta berada di sini. Di sini kita akan menggunakan trigonometri. Kita akan dapatkan sudut dalam di sini. Kita labelkan sebagai X. Kemudian kita ada sisi yang bertentang dan juga sisi hypotenuse. Jadi di sini kita akan gunakan sin, iaitu tentang per hypotenuse. Jadi kita gunakan sin X sama dengan tentangnya adalah 7 per dengan 12. Jadi untuk mendapatkan sudut X, kita akan tekan shift sin 7 per 12. Dan kita akan dapat 35.69 darjah. Kemudian untuk mendapatkan sudut theta, kita akan ambil 180 tolak dengan 35.69. Dan jawapan akhir kita adalah 144.31. Seterusnya dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 9A, 1 Roman 1 markah, 2 Roman 1 markah. Kemudian untuk soalan 9B, kita mendapatkan sudut dalam terlebih dahulu. Kita menggunakan sin 1 markah, kemudian sudut dalam tu 1 markah, dan jawapan akhir untuk sudut theta 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan nombor 9. Seterusnya soalan nombor 10. Haris membeli 900 unit saham sebuah syarikat teknologi kukuh pada harga RM3.50 seunit. Pada akhir tahun, syarikat teknologi kukuh membayar dividen sebanyak 30 sen seunit kepada semua pemegang saham syarikatnya. Pada tahun berikutnya, Haris telah menjual semua saham yang dipegang bila harga saham meningkat kepada RM4 seunit. Berapakah nilai pulangan pelaburan bagi Haris? Jadi kata kunci di sini adalah nilai pulangan pelaburan ataupun ROI. Jadi untuk mendapatkan ROI, kita akan ambil jumlah pulangan per dengan nilai pelaburan awal dan darabkan dengan 100%. Jadi pertama sekali mari kita tengok untuk pelaburan awal. Untuk pelaburan awal, dia beli sebanyak 900 unit dengan harga RM3.50 satu unit. Jadi kita darab yang kita akan dapat kosnya adalah RM3,150. Itu merupakan pelaburan awalnya. Seterusnya kita lihat pula dari segi pulangan. Pulangan di sini kita ada dua. Yang pertama adalah dividen. Dividen adalah 30 sen seunit. Jadi dia beli 900, kemudian kita darab dengan 30 sen. Jadi untuk dividen dia akan dapat RM270. Kemudian untuk pulangan yang kedua adalah setelah dia menjual unit saham tersebut, di mana dijual RM4.50. Jadi tadi dia beli RM3.50. Di sini keuntungannya adalah RM4 tolak dengan RM3.50. Jadi keuntungan untuk satu unit saham adalah 50 sen. Jadi kita akan ambil 900 darab dengan keuntungannya itu 50 sen. Dan kita akan dapat RM450. Jadi kita akan ambil jumlah pulangan. Jumlah pulangan 270 tambah dengan 450. Kemudian kita akan perkan dengan pelaburan awal tadi RM3.150 dan kita darab dengan 100%. Dan jawapan akhir kita akan dapat 22.86%. Pada seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 10. Langkah pengiraan di sini kita akan dapat 2 markah. Kemudian jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan nombor 10. Baiklah, sampai sini dulu untuk video kita pada kali ini. Jangan lupa untuk menonton bahagian B dan bahagian C pula. Sekian, terima kasih selamat belajar dan jumpa lagi.